Ada yang tanya saya, kalau beli direct dengan Public Gold, tak ke lebih jimat? Sebab kalau daftar dengan dealer ni, dealer akan dapat komisen. Ya, memang betul dealer akan terima komisen, tapi belian emas tuan-puan tetap sama ikut harga emas masa. Insentif tu datang terus daripada Public Gold sendiri. Public Gold ni tak ada customer service untuk penyimpan emas. Jika ada apa-apa masalah yang berlaku, jika tuan-puan ada dealer, segala masalah teknikal yang berkaitan dengan Public Gold ni boleh terus saja direct berhubung dengan dealer tuan-puan. Itu memang sudah tanggungjawab dealer untuk bantu penyimpan emas. Harga emas tetap sama kalau beli direct ataupun beli melalui dealer. Bezanya ialah bila daftar direct dengan cawangan, tuan-puan hanya beli dan simpan sendiri. Tak ada siapa pun nak follow up. Tak ada ilmu emas untuk kukuhkan kewangan dan macam mana strategi nak capai misi bebas hutang. Tak ada grup yang mempunyai mind wave yang sama dan akhirnya ramai yang rugi peluang sebab tak dibimbing daripada awal. Kalau daftar dengan dealer yang aktif, anda akan dapat bimbingan step by step. Daripada mula buka akaun, beli emas pertama sampai keluarkan emas fizikal. Tuan-puan juga boleh masuk support group dan dapat akses ilmu emas serta training khas yang ramai orang tak tahu. Semua bimbingan ni ditanggung oleh dealer daripada segi masa, tenaga, kos dan ilmu yang sentiasa dikemas kini. Kesimpulannya, kalau sekadar nak beli emas dan simpan sendiri, boleh je terus direct ke cawangan. Tapi kalau nak bimbingan daripada A to Z supaya simpanan tu lebih teratur dan berstrategi, boleh daftar dengan dealer yang committed, jauh lebih baik dan berbaloi. Pilihan di tangan tuan-puan. Kalau nak saya bantu, boleh klik link saya di profile ataupun direct saja mesej saya, okey?